Timbalan Pengerusi Majlis Ulama UMNO, Datuk Dr. Khairuddin Takiri mengajak ahli-ahli PAS yang berada di kawasan selain 11 Dewan Undangan Negeri yang ditandingi parti itu supaya memberikan sokongan kepada calon Barisan Nasional pada pilihan raya negeri Johor. Khairuddin berkata, sokongan tersebut adalah berasaskan semangat kerjasama demi kebajikan rakyat dan ketakwaan. Ahli-ahli PAS di selain 11 DUN yang PAS bertanding di Johor dijemput mengundi BN. Mengundi adalah kerjasama atas dasar kebajikan dan takwa. InsyaAllah, sama-sama kita majukan Islam dan bina pembangunan rakyat di Johor, katanya menerusi laman Facebook pada Sabtu. Terdahulu, bagi PRN kali ini, PAS hanya mempertahankan 11 kerusi iaitu Jementa, Tenang, Maharani, Sungai Balang, Semerah, Seri Medan, Endau, Tiram, Pasir Raja, Kahang dan Simpang Jeram. Berdasarkan perbandingan tersebut, 4 kerusi yang tidak lagi ditandingi PAS ialah Pemanis, Kemelah, Tenggaroh dan Bukit Kepong, manakala Simpang Jeram merupakan kerusi baharu yang ditandingi parti itu pada pilihan raya kali ini.